Okey, masalah yang biasa dihadapi oleh petani-petani tak. Peladai-peladai ya. Lalak buah. Lalak buah. Macam abang ni. Buah markisa ni. Tengok semua jadi gitu. Tersilap agak abang itu. Tak beli dia punya perakak tu. Tak habis. Boleh dikatakan semua rosak. Buah. Ini lagi. Jadi abang dah beli pakai ataupun perakak dekat Shopee. Ni abang teralkak nak tengok ah. Esok macam mana dia punya lekat ke dok lalak buah tu. Okey, ni abang dah letak dah. Tak silap dekat dengan 10 kot, 10 keping. Tapi ni dah ada dah. Baru je letak dah ada kena dah. Ni lah yang menyebabkan buah tu rosak. Alhamdulillah. Dia tengok hasil dia betul kat dia. Okey tak, nanti abang review pula. Okey, cur.